jauh lagi ni nak sampai ke destinasi. Tuan-tuan dan puan, berlari-lari ke mana pun, mesti kita ada tempat yang kita nak akhirkan kita punya perjalanan. Begitu dalam kepimpinan, apabila kita mentakbir, apabila kita memimpin, pastinya matlamat akhir kena jelas apa yang kita nak laksanakan. Mungkin boleh jadi matlamat kita berbeza-beza, tetapi setiap perjalanan mesti ada matlamat kecil untuk kita capai matlamat besar kita. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, sepanjang berada di Yadim, sangat luar biasa ketika yang dipertua Yadim selepas 100 hari bersama dengan Yadim meneliti dan melihat beliau berada di rostrum dan berucap kepada semua dan memberitahu apa sisi pandangan beliau dan meletakkan satu dasar aulawiyat dalam kita memimpin Yadim. Dan kita telah lihat 1 tahun dalam kepimpinan beliau, beliau telah bawakan lagi matlamat-matlamat baru untuk disentiasa bertambah baik, dan inilah kepimpinan yang sangat bagus untuk dicontohi dan menjadikan Yadim lebih hebat. Hadirin tuan-tuan dan puan, seorang pemimpin kalaulah tidak ada matlamat dalam dasar-dasar ataupun diletakkan kepada anak-anak buahnya, apa akan jadi? Inilah istilah blind leading the blind. Yang buta memimpin yang buta. Jadi akhirnya jadi apa? Kucar kacirnya, tidak tercapai apa perkara yang sepatutnya, tidak berimpak tinggi, dan kita akan menjadi sia-sia. Sebab tu pentingnya matlamat untuk kita membangunkan potensi yang sangat luar biasa. Boleh jadi matlamat tu susah, jangan risau. Matlamat tu memang sifat dia tu susah untuk dicapai, tapi apabila berjaya, inilah kekuatan kita untuk kita teruskan lagi dengan matlamat yang lebih besar. Hadirin sekalian, kita boleh jadi bongkah-bongkah kayu yang berbeza, tapi kalau kita cantum, kita akan jadi satu bahtera menuju kejayaan. Kerana hasrat dan tekad kita bukan semata-mata mahu menjadi seorang pemimpin yang biasa, tapi pemimpin luar biasa, manfaatnya kekal di dunia dan juga di akhirat. Moga Allah redha dengan tidak tanduk, selamat memimpin yang sebaiknya. Kalau dapat amanah, buatlah sungguh-sungguh. Jangan mengeluh kerana semuanya tertulis dengan takdir dan akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang, selamat memimpin.